Terima kasih kepada Islamic Relief Malaysia. Boleh dikatakan keseluruhan kampung memang ditenggelami. Kawasan kampung sini dia macam belakang dia rendah sikit, depan tinggi. Jadi orang kata apa? Kawasan orang kata belakang tu memang parah dada lah. Bermula hari Isnin tu petang air dah naik dah lah bahagian belakang kan. Kalau bahagian depan ni Isnin malam. Sampai hari Sabtu petang baru dah surut. Tapi kebanyakan tu barang perabot dah rosak lah. Dan tu 70 hingga 80%. Pertama kali kita rasa bersyukur lah kan, sebab kata ada pihak yang membantu untuk menyelesaikan masalah sampah lah kan. Kalau tak ada ni memang kita pun tak tahu lah nak buat apa kan. Agak yang benda yang kita boleh buat pun pembakaran je lah. Benda yang kalau benda-benda yang besar kan, tapi benda tu akan efek balik kan. Bila dikatakan 8% penduduk semua mengalami masalah tilam, kalau kita dapat bantuan toto ke tikar getah tu memang terbaik lah yang tu. Terima kasih kepada Islamic Relief Malaysia kerana memberi sumbangan kepada seluruh penduduk kampung Desa Permai.